Aku Dia. Aku berusia 14 tahun dan kini aku bersekolah di SMK Bandar Sarjana Utama 2. Inilah kisah aku. Hey! Hey! Ini? Jawab. ChatGPT kita Ustaz. Betul, Ustaz. Sekejap, saya ChatGPT. ChatGPT kata sebab diorang bosan kat satu tempat. Tengoklah tu. Dah guna ChatGPT pun tak boleh jawab. Baik tak payah guna. Kadang-kadang aku rasa dunia hari ni terlalu bergantung dengan teknologi sampai kita lupa nilai sebenar ilmu itu sendiri. Korang tengok apa tu? Macam best je. Tak best pun. Alah, tapi aku nak tengok tak. Sibuk lah kau ni. Payah lah. Tengok. Payah lah. Kau ni serabut. Betul lah. Alah, Dia, relax lah. Kita orang gurau je. Dia. Aku tak pernah sangka wajah aku boleh jadi bahan ketawa dorang. Ya, dia tu kau lagi. Semua bapa nak sihir aku. Aku tak tahu Nabi. Aku rasa teknologi sekarang lebih banyak bagi keburukan daripada kebaikan. Diorang edit je gambar aku. Lepas tu gelak-gelak macam tu je. Aku ni nak hidup macam biasa. Tak belajar dan rajin. Tapi itulah. Apa dia? Aku faham kau. Teknologi tak salah. Tapi orang tu yang edit gambar kau tu, dia yang guna dengan cara yang salah. Itulah. Thank you Tawalia. Betul juga tu. Tahukah anda, dunia digital yang kita anggap selamat sebenarnya menyimpan pelbagai risiko. Tambahan pula, kebanyakan remaja pada hari ini sering terdedah kepada maklumat yang tidak sahih dan kandungan yang dijana oleh teknologi AI itu tidak semestinya betul ataupun tepat. Apabila teknologi disalahgunakan, ia bukan sahaja dapat melukakan emosi, tetapi juga dapat mengelirukan pemikiran. Tanpa sedar, kita mula percaya kepada perkara yang tidak benar dan menyebarkannya. Wait, korang tahu tak sistem AIS ni apa? Tak. Siapa Ain? Bukan AIS tu lah. Habis tu Ain mana? AIS iaitu Advanced Integrated Nervous System. Ialah satu sistem yang dibangunkan bagi memenuhi keperluan semasa murid hendak merekod bahan bacaan daripada sumber yang pelbagai dan seiring dengan perkembangan teknologi yang terkini. Mudah je rupanya sistem Ain ni. Ya. Kalau kawan-kawan nak tahu, selain daripada menggunakan AIS, kita juga boleh gunakan pelbagai lagi teknologi pembelajaran dalam talian seperti Google Meet. Hai korang dah siap ke kerja matematik hari tu? Korang dah siap dah. Korang dah siap lah. Soalan 1 kita buat macam ni. Betul. Soalan 2 korang dah siap ke? Belum.